Pernah rasa geram, rumah jiran dah ada papan tanda terjual tapi rumah kita masih belum? Mesti anda tertanya-tanya kan, kenapa rumah dia laku dulu padahal nampak macam sama je? Yelah, kalau kita tengok jalan sama, reka bentuk lebih kurang, kawasan pun sama, macam kembar. Tapi hasilnya jauh berbeza. Mesti rasa macam apa yang tak kena ni? Selalunya, kita akan fikir ia cuma soal nasib atau mungkin salah timing. Betul ke? Sebenarnya, ia bukan pasal nasib sangat, tapi lebih kepada strategi jualan yang betul. Okey, jom kita cuba fikir macam seorang pembeli. Apa agaknya yang diorang cari? Sebenarnya, ada 3 benda utama yang pembeli akan nilai sebelum buat keputusan. Jom kita bedah siasat. Pertama, harga dan nilai. Adakah harga yang anda letak tu sepadan dengan keadaan rumah? Kedua, rupa rumah tu sendiri. First impression tu memang boleh pikat hati pembeli tau. Dan ketiga, proses jualan. Senang tak pembeli nak datang tengok? Mudah tak nak berurusan? Jadi, nampak tak? Kuncinya bukan setakat mana letak harga paling murah je. Sebaliknya, ia adalah tentang memenuhi apa yang pembeli harapkan dalam pasaran semasa. Jadi, soalan penting untuk anda. Rumah kita ni dah betul-betul sedia untuk pasaran ke belum?